Kalau anda rasa 50-50 sama ada nak beli keyboard yang ada wire ataupun yang tak ada wire kan, apa kata anda beli je dua-dua? Sebab dekat Aula S98 Pro ni saya beli sebab dia ada dua-dua. Boleh cucuk guna wire, boleh guna tanpa wire, ataupun anda guna dongle pun boleh. Keluar-keluar kotak je terus ngam kat sini kan. Setup keyboard dia memang tak bunyi bising, sedap lagi. Jom dengar sikit. Yang saya beli ni jenis Nimbus V3. Sedap dengan feedback dia dan dia jenis linear axis. Boleh sambung dengan 3 peranti. Sama ada guna Bluetooth, guna kabel ataupun guna dongle. iOS, Windows, Mac ataupun Android pun boleh guna. Saya juga cari sebuah keyboard yang ada toggle dan juga screen macam ni kan. Screen kecil ni bergunalah kalau nak tengok waktu kan, nak tukar lampu, tengok setting dia. Tapi sebenarnya tak banyak sangat pun saya guna kat sini. Yang banyak saya guna ialah untuk kawal sound. Dan dia punya bicu kat bahagian kanan ni memang berguna. Apapun keyboard ni nampak flex sikit lah kan, dengan full keyboard dia, dengan screen dekat sini kan. Itu yang best je. Dan yang paling penting dekat saya, dia punya kesedapan untuk menaip tu. Cuma terdapat kelemahan dia sikit lah kat sini, iaitu first kali dia punya bateri dia tak tahan lama sangat. Kalau dalam seminggu tu anda kena cas sekali. Dan keyboard ni agak berat. Yang berat ni yang bagusnya dia tak bergerak merata lah. Tapi yang tak bagusnya kalau nak pindah ke apa, tak berapa best lah kan. Pendapat anda tinggalkan dekat bahagian komen di bawah.